Tujuan aku keluar lari malam ni sebenarnya nak test kasut je. Tapi benda yang jadi malam ni aku sendiri tak tahu nak explain weh. Semalam aku baru je break PB, tapi hari ni kaki aku macam tak hati penat weh. So aku nak test kasut ni 1-2 km macam tu je lah. Tapi makin lari makin laju weh. Kasut daripada 361 Flame ET ni, dia bukan cover plate tau, tapi dia pakai nylon plate. Nylon plate ni dia lebih ringan dan tak terlalu agresif lah. Bila korang tarik pace yang tinggi, dia akan ada tolakan lah. So far masih sedap weh. Serius, aku tak pernah rasa kasut yang murah, tapi bagi aku teknologi macam ni, lembut, cushioning dan responsif, power gila lah. So lepas aku speed test tadi, aku decide untuk cool down dulu kaki aku, cukupkan dalam 2 km. So kalau nak cerita pasal dia punya cushioning pula, sangat-sangat lembut. Bila korang pijak, macam korang pijak jelly weh. Serius aku tak tipu. Korang kena try gila. Kasut ni memang aku tak expect weh sesedap ini. So kalau korang tengah mencari kasut speed training, aku dah letak beg kuning dekat bawah. Korang kena check sendiri. Kadang-kadang benda yang best dia jadi masa kita tak plan apa-apa. So terlayan je moment tu. Hidup ni kental brother. Gerak lu.